Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Faizal Ali, berumur 40 tahun dan saya ialah seorang finalis daripada Wushu Bro dan orang kenal saya sebagai Abang Nasi Lemak. Workout kita yang pertama ialah overhead press. Kita ada 3 game. Semua kita menggunakan overload. Kita akan progress overload untuk weight. Dan workout yang pertama ialah overhead press. Kita akan buat rep 12, 10 dan 8 untuk 3 set. Jadi, let's go. Okay guys, untuk exercise yang kedua ialah pull up. Untuk kita punya back, jadi macam biasa, tak ada weight. Kita akan go for 3 set dan kita ada 12 rep, 10 rep dan 8 rep. Let's go. Seterusnya ialah squat. Jadi macam biasa, kita buat conventional squat. 3 set dan rep ialah 12, 10, 8. Let's go. Seterusnya workout kita ialah bend over row. Jadi macam biasa semua, set dan rep yang sama. Let's go. Seterusnya, workout kita diberi nama sebagai deadlift. Set dan rep yang sama. Let's go. Workout seterusnya korang boleh pilih antara incline ataupun flat bench press. Let's go, game yang sama, set yang sama, rep yang sama. Jom.